Hello guys, selamat kembali ke channel saya iaitu Pola Wilson Junap. Actually saya nak pendekkan saya punya nama kat channel tapi belum sempat. So saya telah membuat saya nak test mic ni okey tak. Saya telah membuat pelbagai aktiviti. Hari ni sangat panas guys. So saya punya cermin ni dia macam plur rice ya, berbelit dan lidah. So saya telah buat aktiviti iaitu mengecat pagar saya di luar seperti video yang selepas ni lah. So saya telah buat mengecat aktiviti iaitu mengecat pagar saya dengan warna kuning dan pagar besi itu putih. Aktiviti kedua saya iaitu mengecat tiang patio dekat bawah dengan kat atas. Ketiga tu mengecat frame ataupun rak bunga saya ya. Kemudian keempat saya mengecat deck saya, ceiling ya, selepas apa nama tu baik pulih atap rumah saya. Banyak aktiviti guys, kita boleh buat kat luar atau ke dalam. So yang kelima aktiviti saya ni, saya nak mengecat pintu saya ni. Mula-mula sebab saya dengan keluarga saya memang minat warna biru. Bila kita tanya kan pakar-pakar, warna yang lebih elok tu warna putih, warna coklat ya. So saya pilih warna coklat. Yang saya pilih ni kalau ikut dalam buku memang berlainan apa nama tu, compare dengan warna sebenarnya. Okay, saya beli warna golden brown tapi keluarlah lain. Dia macam campuran warna coklat dan kuning. So saya ingatkan nak pilih dark maroon tu hari tapi macam merah. Tu tak sesuai lah untuk mendo. Saya akan cat ini sendiri, saya tak suruh orang sebab dia simple je guys. Jom ikutin video saya mengecat pintu depan rumah saya. Okay guys, tapi jangan lupa klik like, komen, subscribe dan share. Sokongan anda amatlah dihargai. Terima kasih guys, jom. Okay guys, mari kita mengecat. Saya nak kena pakai glove. Yang satu lagi dah terlalu berat ya. Apa nama, kena cat. So saya kena pakai glove. Sebab kalau kita cuci nanti guna tina, nanti kulit kita pun tak berapa bagus ya dari segi kesihatan. So tengok guys, ini yang cat saya beli. Warna dia ni golden brown. Tapi bila ini boleh tahan juga sebab original guys, untuk kayu. So supaya warna tahan lama. So RM35 tau 1 liter. Tengok apa yang terjadi. So dia keluar macam ni lah. Kan. Ini udah dia bacuh ya. Gunakan mesin. Saya cat terus saja. Saya guna sudu untuk gaul ni guys. So tengok ya macam mana. Apa yang terjadi. Okay. Alamak, ada masuk insek pula ni. Mengacau dia ni. Kat tepi. Okay. So bila kita mengecat, kita kena tahu berus ya. Saya pun baru belajar berus yang sesuai untuk mengecat. Kalau cat untuk kat luar lain tau. Dia berlainan kegunaannya. Tengok saya ni bisa buat macam ni Saya ambil di sini kerana nak jimat. Saya nak tuangkan dalam kontainer kecil. Okay, mari sini guys. Ini yang tadi saya dah cat testing. Bila keluar tu, lain pula warna dia guys. Tengok. Ini golden brown. Tengok kalau kita ni first layer, memang dia macam ni. Okay. Kalau yang tukar mengecat tu, tolong-tolong beritahu ya. Betul tak berus saya pakai ni Okay. So first layer sebab cat lama, warna lama tu saya masih maintain. Cuma nak apa nama tu, override lah cat lama. Tengok ni. Sebenarnya cantik juga ni. Golden brown. Kalau saya tanya kenapa tak suruh tukang cat ke apa. Sebab saya free kan. So
saya cat sendirilah. Kepuasan diri lah kan, kualiti. Kalau suruh orang, you nak marah orang pun tak guna. Then satu lagi, kedua, budget ni. You boleh save cost. Dia macam ni dia. Ni first layer kan buat macam ni. And kena urut cat tu. Betul tak tukang cat? Okay. Okay guys, sebab matahari kat belakang, reflection tak berkerang, terang. So saya dari pagi tadi mengecat guys. Rak bunga saya kan. So saya kena pakai long sleeve macam ni. Supaya cat tu tak kena tangan. Sebab sebelum ni saya guna tangan pendek, lengan pendek lah, bukan tangan pendek. So kena semua, bila saya cuci pakai thinner pun habis kulit saya ya. Chemical susah juga So saya nak tuangkan cat saya ni kepada tong yang kontainer yang kecil. Takut nanti dia yang kontainer yang saya besar nanti dia jadi keras ya, kejap ya. Okay guys, kerana panas terik kan, and the reflection matahari bila kena kamera tu, dia macam muka jadi gelap. So saya telah transfer cat pergi ke cup yang kuning ni lah, recycle cup. So takut nanti yang cup, tin yang besar tu nanti cat tu jadi keras pula. Okay, jom kita mengecat guys. So warna ni macam dia macam gold brown. Okay, tengok guys, betul tak apa yang saya buat ni especially tukang cat tu kan, dia akan komen nantilah. Warna ni tak begitu gelap. Tu lah tadi macam kuning dengan coklat kan. Macam tu. Kalau macam ni saya prefer saya buat sendirilah. Nak suruh orang nanti pembelanjaan ekstra tu kena keluarkan lah. So manakah you free, you buat je lah. Okay. Panas kat luar tu. Matahari. Sepatutnya petang saya boleh cat. Tapi saya tak kira masa. Saya bangun awal tadi. Cat terus. Warna ni tidak juga coklat. Memang campuran lah. Warna emas campur dengan warna coklat. Macam ni. Okay. Sepatut letak plaster sini kan. Itulah. Lupa pula. Kita cat slow-slow lah guys. Untuk mengecat pintu ni, saya letakkan surat khabar terpakai. Kemudian saya letak selotip ni supaya tak berterbangan. Supaya bila mengecat, cat tu akan jatuh kat sini ya. Tidak dekat lantai kayu saya ni. So kat belakang pun dah okey. So saya letak ni dululah. Bila mengecat, cat tu nanti tak jatuh kat sini Okay guys, tengok. So yang daripada saya pakai tong yang besar ataupun tin yang besar ni, saya letak kat sini lah, senang. Sini kalau tak boleh cat, dia akan tanya, you nak pakai terus? Kalau pakai terus, dia akan prepare. Jangan lupa glove ya. So yang ini saya dah cat guys. Nampak cantik juga. Berkilau-kilau sebab kita beli yang glossy. So saya akan mulakan dari atas ya. Mengecat baru turun ke bawah. Tengok tu guys. Tak lama juga saya cat nanti ya. Menghentam aja. Okay. Ready to go. Next. So saya ambil sikit kat ujung macam ni guys. Okay.
So itulah dia tadi, bila kita letak newspaper macam ni, surat khabar, so dia akan kena kat ni lah, taklah kena kat lantai, susah nanti pula nak cuci Sepatutnya saya cat dari atas guys, cat dari atas. Biar tak apa, saya nak tunjukkan lah. Okay, seronok juga mengecat ni guys, tahu tak? Kita nak tengok finishing dia. Color dia memang golden brown lah ni. Dulu saya punya ipar yang cat ni, dia seorang yang teliti lah bila mengecat. Tak sebarangan dia cat. Kalau cat yang kualiti memang bagus guys. Pintu pun nampak kilau-kilau. Okay, saya nak tengok macam mana rupa dia tu. Rupa apa nama pintu saya ni. Dia ada teknik mengecat ni guys, tapi saya mentenyih aja ni. Asal dah catnya. Kalau you first layer dia macam ni, memang dia jarang-jarang sikit. Bukan jarang lah, kabur-kabur. So bila you letak layer yang kedua, tengok dia nampak tebal lah kan. Macam ni. Okay, saya ni sibuk macam saya nak raya tapi cuti ni kan. Saya ni pemenang cuti. Orang sibuk nak buat celebration ngecat ke apa, saya sibuk pula nak cat. Tapi tak apalah, saya nak teruskan kerja mengecat ni guys. Hopefully hari ni siap lah pintu aku ni. Tengok guys, ini memang tak ada campuran, original. Memang berkilau betul. Cantik juga warna ni. Terlalu brown pula tak cantik kan? Ada tak setuju kalau warna ni saya cat pintu? Aduh, angin bawa pintu tu. Sekejap guys, saya kena tarik pintu saya tu. Tengok dia ni, menitir dia macam ni. Dia jatuh. Okay. Kalau ada space tu, kena tutup lah cover, takut nanti macam ni. Sebab dia baru first layer. Second, third layer tu tak nampak lah. Okay, ini pun saya kena cat pelan-pelan. Okay guys, hampir siap. Saya telah cat 1 hari dah guys. Sekarang dah pukul 2.30. Saya start pukul 8.30 macam tu, pukul 9 lah. Sebab sebelum tu saya cat benda yang lain. So angin kuat ni guys, angin kuat. So inilah pintu yang saya telah cat. Okay tak color dia. Dia panggil golden brown macam tu lah. So bila I tengok, bila I cat kan, warna gold tu keluar-keluar. So I macam, cakap kenapa cat dinding you macam ni, ada kuning-kuning macam tu. Dia memang macam tu guys. So even though saya kena polish pun dia macam ni guys. Tengok ni sikit lagi tinggal. So saya rasa dalam 1 jam siap dah tu. Inilah color pintu. Warna pintu saya yang baru. Angin agak kuat lah. Hopefully ada hujan. Hampir 3 minggu guys tak hujan-hujan. So hopefully ada hujan lah. Okay, ikutin video saya. Cuba nak habiskan yang sebelah tu. Okay guys. Tada! Saya sudah siap mengecat pintu depan guys. Warna coklat keemasan. Besok. Kalau macam ni kan ada nampak gold tak? Best juga color ni. Tadi membebel tak best.
okey lah ni. Pintu saja saya cat. Yang penjan tu saya tak cat guys. Oh nice. Akhirnya berjaya juga.